Harga emas dah naik jadi 600 per gram. Kalau dulu ramalan, sekarang ianya kenyataan. Orang selalu cakap, sekarang ni harga emas tengah tinggi. Rugi kalau beli. Tapi betul ke macam tu? Kalau asyik tunggu harga murah, sampai bila-bila pun kita tak akan mula. Bila harga turun, duit pula tak ada. Bila duit ada, harga dah naik balik. Kitaran tu takkan pernah habis. Ramai takut nak mula simpan emas sebab rasa mahal. Padahal yang lebih mahal tu sebenarnya masa kita yang kita biarkan berlalu tanpa simpan apa-apa. Emas ni bukan untuk kejar harga, tapi untuk capai matlamat. Macam kahwin, beli rumah, pergi umrah haji atau nak bebas hutang. Lagi lama kita tunggu, lagi banyak gram yang terlepas. Yang untung bukan siapa beli waktu harga tengah rendah, tapi siapa konsisten kumpul gram dari awal. Tak perlu pun beli banyak terus. Mula ikut bajet, RM100 pun dah boleh mula. Bila kita konsisten simpan, harga naik turun pun kita tak risau sangat sebab kita tahu arah tuju kita. Harga emas boleh berubah, tapi matlamat kita jangan goyah. Yang penting kita mula dulu. Tak nak pening, follow Ainin, refer pin post untuk Ainin bantu.